Assalamualaikum. Sekarang saya nak terangkan portable masa stable katil mudah lipat. Okey. Seperti yang anda tengok sekarang ni, dia ada dilekatkan dengan beg. Okey. Dan kita cuba buka dia, apa hasil di dalam dia. Okey, begini. Ada pemegang dia. Kita boleh angkat dia. Ini adalah model AL31 hitam. Berat dia dalam 18 kilo. Jadi kalau lihat di sini ada kunci. Kita buka saja dua kunci atas dan bawah. Dan anda lihat di dalam ni. Tareng. Okey. Di sini ada part-part bahagian yang anda perlu tahu. Okey, yang ini headrest, handrest. Ini dia punya handrest bahagian kepala. Okey, mari kita buka satu-satu. Okey, buka handrest dia. Bawah dulu. Okey, cara buka dia senang aja. Kita buka saja dan automatik terus buka. Okey. Okey, begini. Okey. Sekarang kita pasangkan aksesori dia satu persatu. Okey, handrest. Masuk di celah-celah lubang ni, kiri dan kanan. Okey, lepas tu ni headrest. Dan ini bawah dia. Nanti saya akan terangkan apa kesegunaan benda ini satu persatu kepada anda. Dan ikat dia seperti ikat tali beg. Okey, dan seterusnya anda boleh pasang dia di lubang kepala ini. Dan ketatkan dia lah, lockkan dia. Okay, sekarang saya bagi belen dulu. Ketinggiannya bagi belen. Siap, sebentar. Dan kepala ni di sini. Okey, sekarang aksesori sudah kita siap pasang. Okey, yang pertama, ini adalah tempat muka. Kita boleh adjust dia atas dan bawah ikut keselesaan pesakit lah. Okey, dan juga dia ada sini lubang muka. Benda ni kita boleh cabut muka sembam sini. Okey, dan seterusnya yang ini adalah untuk tangan. Okey, kiri dan kanan. Okey, bawah ni juga untuk tangan. Okey, begini saya tunjukkan. Kiranya ada pesakit, dia boleh rest anda, tangan dia begini. So tangan dia akan berada dalam kedudukan relax yang selesa. Okey, ataupun begini. Okey, buka lubang ni. Begini. Okey. Okey, dan seterusnya ada satu lagi function di bahagian hujung ni, belakang ni. Okey, di sini kita buka klip dia dan kita naik dia. Ini kegunaan dia hanya untuk kaki kita buat reflexology. Okey, dia baring, kaki berunjul ke atas dan kita boleh melakukan urutan reflexology pada kaki dia lah. Okey, kita boleh lalat dia berapa tinggi yang kita nak. Okey, cara turun dia sangat mudah. Okey, ketinggiannya dia boleh laras. Di sini kalau kita lihat, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lubang.
Okey, sekarang ni lubang yang ketiga. Okey, cara nak laraskan ketinggiannya, tekan dia punya punat ni dan tarik kaki dia ke bawah, ke atas atau ke bawah. Okey, ini dah jadi rendah lah. Okey, so adjust keempat-empat kaki je. Okey, sekarang ni saya kembali kepada asal lah. Okey. Okey, jadi inilah kelebihan portable masa stable. Okey, jenama Kantara. Okey, anda boleh dapatkan di mana-mana website.